Tarikh 11 Julai bukan sekadar hari mengundi biasa di Johor. Malam itu, mesej pengundi keluar dengan sangat jelas. Johor masih pilih Barisan Nasional. Bukan menang tipis dan bukan juga menang cukup-cukup makan, tetapi memang menang besar. Barisan Nasional menang 48 daripada 56 kerusi di Johor, manakala Pakatan Harapan pula menang 8 kerusi. Parti lain termasuk PN, Bersama dan Muda tidak menang satu kerusi pun. Maksudnya apa? Maksudnya selepas semua kempen, semua ceramah, video dan naratif politik yang dimainkan, keputusan akhirnya menunjukkan satu perkara. Pengundi Johor masih lebih yakin dengan Barisan Nasional untuk mentadbir negeri. Ini bukanlah kemenangan yang biasa. Ini adalah kemenangan yang besar bagi Barisan Nasional, lebih daripada 2/3 kerusi DUN. Dari segi politik, mandat macam ini sangat kuat. Kerajaan negeri boleh bergerak dengan lebih selesa, lebih stabil dan juga lebih yakin. Sebab itu, malam 11 Julai boleh dibaca sebagai malam Blue Wave untuk Johor. Barisan Nasional bukan sahaja mempertahankan negeri, tetapi mereka tambah kekuatan berbanding PRN sebelum ini. Pada PRN 2022, Barisan Nasional sudah pun menang besar. Tetapi kali ini, kemenangan itu jadi lebih besar. Dan yang paling menarik, keputusan ini berlaku ketika BN dan PH masih duduk dalam kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Di Putrajaya, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bekerjasama. Tetapi di Johor, mereka bertembung. Dan bila keputusan keluar, Pakatan Harapan kalah kepada rakan sendiri di peringkat pusat. Jadi dekat sinilah PRN Johor jadi lebih besar daripada sekadar cerita negeri. Ini adalah isyarat politik. Barisan Nasional kini keluar daripada PRN Johor dengan keyakinan yang baru. PH pula terpaksa masuk fasa muhasabah. Kalau BN keluar sebagai pemenang besar, Pakatan Harapan pula keluar dengan keputusan yang cukup pahit. PH hanya menang 8 kerusi. Mereka masih ada tapak tetapi jauh daripada kuat untuk mencabar kerajaan negeri. Dan yang lebih sensitif, PH bukan kalah kepada PN. PH kalah besar kepada BN, rakan sekerja sendiri dalam kerajaan perpaduan. Ini yang buat keputusan Johor jadi berat untuk dibaca. Sebab selama ini PH datang dengan naratif reformasi, kerajaan pusat, kestabilan dan masa depan ekonomi. Tetapi di Johor, naratif itu tidak cukup kuat untuk mengatasi jentera BN. Pengundi Johor nampaknya tidak semata-mata mengundi ikut cerita nasional. Mereka tengok siapa yang paling kuat di kawasan, siapa paling tersusun, siapa paling dekat dengan jentera tempatan. Dan di situlah Barisan Nasional ada kelebihan. Mereka ada jawatan, mereka ada jentera, mereka juga ada akar umbi. Bukan itu sahaja, mereka ada calon kawasan juga. Dan pada hari mengundi, semua itu diterjemah menjadi undi. PN pula lebih parah. PN gagal menang satu kerusi pun. Ini adalah tamparan yang besar sebab pada PRN Johor sebelum ini, PN masih ada kerusi. Kali ini, semuanya hilang. Jadi maksudnya, naratif PN tidak cukup kuat di Johor. Walaupun PN cuba bawa suara pembangkang utama, pengundi Johor nampaknya tidak beri ruang. Bersama juga gagal menang dalam penampilan pertama mereka. Parti baru ini masuk dengan nama besar seperti Rafizi Ramli. Mereka juga memberi naratif politik yang baru dan juga mesej anak muda. Akan tetapi, keputusan 11 Julai lepas menunjukkan satu perkara penting. Nama besar sahaja pun tidak cukup. Viral tak cukup dan idea baru pun tak cukup. Dalam pilihan raya negeri, parti baru perlukan masa jentera, akar umbi dan juga mengambil kepercayaan pengundi. Muda pun menerima nasib yang sama. Kerusi Puteri Wangsa yang menjadi simbol kemenangan muda pada 2022 tidak dapat dipertahankan. Kali ini, kerusi itu dimenangi PH melalui Dr. Mazli Malik. Jadi kalau hendak ringkaskan malam 11 Julai, ceritanya begini. BN sapu besar, PH bertahan kecil, PN pula kosong, Bersama gagal test market mereka dan Muda hilang tapak. Jadi apa sebenarnya mesej Johor pada tarikh 11 Julai ini? Jadi mesej utamanya adalah Johor masih kubu kuat Barisan Nasional. Walaupun politik nasional berubah, gabungan di pusat bercampur, ada parti baru masuk gelanggang. Pengundi Johor masih memilih kestabilan yang mereka kenal. Bagi sebahagian pengundi, Barisan Nasional mungkin dilihat sebagai pilihan yang paling selamat untuk Johor. Selain daripada itu, Pakatan Harapan perlu terima bahawa nama kerajaan pusat sahaja tidak cukup. Menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan tidak semestinya terus diterjemah kepada sokongan negeri. Pengundi Johor tetap mahu lihat tawaran tempatan. Apa
apa rancangan untuk kos hidup, kerja, gaji, rumah dan yang paling penting, apa rancangan untuk anak muda Johor? Kalau terlalu bergantung kepada nama besar di Putrajaya, ia boleh tenggelam di peringkat negeri. PN perlu bina semula tapak di Johor. Kalau pembangkang utama pun tidak menang satu kerusi, itu tanda masalah besar dari segi penerimaan jentera ataupun naratif. Johor bukan negeri Kelantan dan bukan juga negeri Terengganu. Johor ada corak politiknya sendiri dan keputusan ini menunjukkan PN belum cukup kuat untuk pecahkan struktur BN di negeri itu. Bukan itu sahaja, parti baru kena sedar pilihan raya bukan sekadar tentang perhatian. Bersama dan muda mungkin ada naratif yang segar, tetapi pengundi di Johor nampaknya belum cukup yakin untuk beri kerusi kepada mereka. Dalam politik, perhatian boleh datang cepat, tetapi kepercayaan mengambil masa. Dan pada tarikh 11 Julai, pengundi Johor memilih parti yang mereka rasa paling bersedia mentadbir. Akhirnya, PRN Johor 2026 memberi satu gambar yang besar. BN semakin yakin, PH pula perlu muhasabah. PN perlu bina semula dan parti baru perlu turun lebih lama ke bawah. Dan Johor memberi isyarat bahawa dalam keadaan politik yang terlalu banyak berubah, pengundi mungkin kembali memilih sesuatu yang mereka rasa paling stabil. Jadi, malam 11 Julai bukan sekadar malam kemenangan Barisan Nasional. Ia adalah malam yang menunjukkan bahawa Johor belum bersedia untuk eksperimen dengan politik baru. Johor memilih kestabilan dan dalam politik, bila satu negeri sebesar Johor beri mesej sekuat ini, kesannya bukan berhenti di negeri itu sahaja. Ia akan dibaca sampai ke Putrajaya. Ia akan dibaca menjelang PRN Negeri Sembilan nanti dan mungkin juga akan dibaca sebagai signal awal menuju PRU 16.